Hari ni kita ada Ford Ranger T6 yang dah tukar turbo. Apa yang dah jadi dekat kereta ni, dia punya kipas turbo dah putus, so owner dah pasang turbo lain. Yang jadi isu dekat kereta ni, turbo yang dia pasang ni memang tak ada masalah, tapi ada part yang tak buat dekat kereta tau. Turbo yang owner tukar, dia tak pakai dah sistem yang original kereta ni bang. Ni step motor untuk turbo. Turbo ni dia pakai jenis flat yang saiz 41mm mechanical punya bang. So nak pakai turbo tu kita nak kena disable lah benda ni. Disable dia punya step motor, dan benda yang wajib buat sekali kita buat lah. Ni nama dia valve EGR. Kita dah buang dia punya pipe EGR untuk pasang hose vacuum kawasan enjin ni. Dua benda tadi kita buang dan mapping baru kita buat. Kuasa dia dah kembali normal, power dia mungkin up daripada biasa. Mapping baru ni ada rev cut tapi tak jelas lah sebab exhaust dia tak tukar. Jom kita dengar dia punya bunyi bang. Kereta masalah kereta ni yang ada isu kereta berat lepas pada tukar turbo tadilah. Dekat meter pun tak ada pop up apa-apa warning, dan kereta ni pun boleh bawa macam biasa. Lagi yang ada masalah yang sama, user Ford Ranger yang dah tukar turbo tapi ada part lain yang pop up. Ada yang keluar check light, ada yang keluar lambang durian. Kereta pun tak ada power tapi turbo dah tukar turbo yang besar ataupun turbo yang aftermarket selain daripada yang original lah. Korang tahu tempat mana nak cari, of course Zaki GM, pakar 4x4 anda. Assalamualaikum.